Okay guys, kali ni aku ada satu air minuman baru daripada Ai Cheong, iaitu minuman coklat Belgium Indulgence. Packaging dia macam ni So packaging dia besar macam ni, tapi dalam tu ada 12 saket. Okay, ada 12 pack lah, pack kecil. So jom kita buka, try tengok packaging dalam dia macam mana. So pack ni tadi ada 12 saket kan. So aku dah buka, ada bentuk koyak dah ni. So kita ambil packaging kecil dia kat dalam ni. So packaging kecil dia macam ni, pack kecil. Okey, Ai Cheong minuman coklat. Okey, pack dia sama dah macam pack yang besar tadi. So kita tengok cara-cara penyediaan dia. Kalau korang tengok cara penyediaan dia mudah je lah. Iaitu step pertama, tuangkan seluruh isi pack ke dalam cawan. Okey, kemudian tambahkan air panas. Kemudian kacau dan siap untuk dinikmati. Maksudnya dia tak perlu tambah gula dan tak perlu tambah susu. Tapi kalau korang nak tambah gula, tambah susu terpulang. Untuk kaedah ni cukup hanya dengan tambah air panas sahaja. So jom kita try, okey. Aku dah koyak dia, dalam dia coklat dia macam ni, serbuk coklat dia macam ni. So kita tuangkan ke dalam cawan. Tuangkan macam tu je. Dia suruh macam tu kan. Okey. So, apa yang kita kena buat selepas tuang dalam cawan, kita kena bubuh air panas dan kemudian kita kacau. Mudah je. Okey, saya dah tambah air panas. So, okey, jom kita kacau. Kita kacau macam ni. Kita kacau, bau dia agak sedap Mana taknya sedap? Sebab coklat Belgium Indulgence. Aku rasa patut tu kot. Coklat yang khas. Lepas tu tak perlu tambah gula, tak perlu tambah susu. Kerana dia telah menghasilkan bau dan rasa yang sedap. Rasa iaitu coklat Belgium Indulgence, iaitu minuman coklat daripada Ai Cheong. Yang macam ni aku dah rasa dan aku boleh berikan skor iaitu 8/10 untuk rasa dia. Memang sedap. So kepada korang yang berminat untuk minum air coklat Belgium Indulgence daripada Ai Cheong macam ni, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.